Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Berikut merupakan perkongsian Rosita Ibrahim di laman Instagramnya. Baju ni baju 12 tahun pertama waktu berkahwin. Sekarang ni dah 12 tahun kahwin, baju tu boleh pakai. Nama-nama gambar yang orang dapat pakai baju sama lagi. Gembiranya Ajim penuh rasa terima kasih dengan abang kakaknya. Kak Yati pagi-pagi siapkan dia untuk nikah. Dan Abang Eddie, Abang Ipar juga kawan baiknya main pistol. Kak Ida dan Abang Kri yang sangat dikasihinya bersama-sama meraihkan momen bersejarah Ajim dan Fiza. Tema rumah hutan dan istana Ratu dari Rumah Hutan saya ilhamkan wedding Ajim. Hikayat Melayu purba saya lakonkan. Ish, kalau istana Ratu siap di Rumah Hutan, saya tak akan buat di Dewan Felda. Istana Ratu lebih indah nanti bila siap dibina pada Februari, paling lambat akan siap sebab jauh lebih teliti menjiwainya dari tangan dan jiwa saya untuk simbolik seseni ilham seorang wanita hutan di kampung halaman di atas puncak hutan. Sedap ni mak, sambal sedap mani. Jangan sampai Abang Haji mengamuk ya. Jati bebel dia yang jealous. Amboi bebelnya. Tengok dia protes bibir terjui dia dalam video tu. Saya suka suara Jamal. Bukan nak orangnya pun lahai. Jamal nyanyi 5 lagu malam tadi. Kami berdiri atas pentas. Live full video ada dekat YouTube Bumi Ratu Channel. Saya pilih lagu favourite saya. Start media dan PA suka sakat. Saya orang tua kan. Saya memang orang lama style. Disuruh saya buat post mini love. Manalah reti buat benda-benda ni semua. Terkial-kial saya buat momen yang paling indah dengan anak-anak. Lagu yang dimain salah satunya Pengantin Baru dan Sendiri dan beberapa lagi. Nostalgia sebab betul jauhnya saya berjalan dah. Zaman suka duka saya sebelum ni rasa macam baru berlalu semalam. Kahwin cerai dan kini dah 3 anak-anak kahwin. Ini pula komen-komen netizen.